Assalamualaikum guys, kembali ke channel saya Zenta Gaming. Alright guys, so dalam video kali ni sebenarnya kan orang mesti dah bosan kan nasi event Mira, event Myvi, event itu, event ini. Tapi masalahnya bila Zenta buat video lain, video jebak ke video drama lain, ada drama satu drama tu tak naik pun. So korang nak video apa sebenarnya? So cuba korang komen di bawah. So Zenta tak tahu sebenarnya sebab Zenta tak tahu. So dalam minggu ni, iaitu minggu Christmas, iaitu pada 19, 20 dan 21, Zenta ada buat 4 event sekaligus, iaitu mula Zenta buat event wajah. Lepas tu ada yang komen bila event Mira, Zenta tak layan. And then Zenta buat event bas pula. Okay, time tu dah ramai minta Mira balik. Lepas tu Zenta terus dah buat Mira. Lepas tu Zenta baru tambah highlight guys. Tapi kalau korang nak tahu, dia bukan event biasa-biasa guys. Kenapa Zenta cakap dia bukan event biasa-biasa? Sebab tak cukup duit. Kenapa Zenta cakap bukan event biasa-biasa? Sebab dia ada kategori kereta tu. Nak tahu kategori tu apa? And then setiap kategori tu boleh menang RM10 dengan RM5. Bayangkan RM10, 4 event tu tau. So berjumlah dekat 200 jugalah 4 hari 3 hari tu. So nak tahu yang ni. Okay ni, kalau korang follow TikTok Zenta, korang dapat lah dengan follow channel Zenta punya WhatsApp channel lah, WhatsApp channel. So kalau korang nak follow WhatsApp channel, korang boleh tekan link dekat description ataupun bio TikTok. Kat situ korang boleh masuk membership, masuk WhatsApp channel, and then boleh donate social bus, iaitu donate Zenta duit sikit. Nak minta tolong Zenta tak apa kan. So okay, itu settle bahagian link. So ini adalah event pertama, iaitu Mira Design guys. Kenapa Mira Design? Sebab sebelum ni kita dah buat Mira Clean kan. So ada yang minta, Zenta bila nak event Mira Design. Kayaknya yang ada design lah, bukan clean. Macam Zenta ni lah, design api. So setiap kategori akan menang RM10, iaitu ada yang terpaling cantik, ada yang terpaling lawa, ada yang terpaling rare, ada yang terpaling support Zenta, ada yang terpaling detail. So kalau korang nak tahu yang paling cantik tu maksudnya paling cantik lah, kiranya paling wow cantik, dia tak lawak, dia tak rare, dia tak support Zenta, and dia tak detail, So design dia tak ke arah tu. So kalau dia cantik, so Zenta pilih dia cantik, akan menang RM10 lah. And then design lawak tu kiranya ada lawak-lawak. Macam dalam video kita sebelum ni, dia ada part-part yang lawak. Video Zenta ada Mira part yang lawak. Kiranya yang buat Zenta tergelak tu lah dia menang. Okay, terpaling support Zenta ni macam mana? Okay, kereta Mira dia banyak yang perkataan support Zenta ataupun ada tulisan Zenta Gaming. Kiranya ada logo Zenta ke, ada design Zenta ke, fans Zenta Gaming ke. Okay, tu dah boleh menang dah kategori tu. And then terpaling design detail. Okay, design detail tu means dia ada design tapi dia detail. Ini dia nampak detail. Memang nampak detail dia tu. Dia tak campur-campur. Okay, so guys, event yang design Mira ni start hari ni, iaitu pada 19/12 Zenta shoot. Zenta tak tahu bila. So, kalau korang dah tahu Zenta post bila, harap korang komen. And then akan start lagi 10 minit. Sekarang ni 10.50, start pukul 11. Zenta dah bagi ID, and then setiap dia detail ataupun kelayakan kat situ lah, dia punya peraturan sekali. Okay, so kita next ke event kedua. Ada 4 event tau guys. Dalam 3 hari ada 4 event. So okay, yang wajah ni sama juga. Ada yang terpaling real, terpaling rare, terpaling lawak, terpaling clean, terpaling laju. Okay, yang ni tak ada terpaling sampai Zenta. Ni ada clean. Clean. So kalau wajah dia clean, okay, menang RM10. So ni tak ada apa sangat lah, sama je. Tapi ni Zenta tukar waktu. Sebelum Zenta nak buat malam, tapi Zenta tukar 20/12 Sabtu 1:30 petang. Ni apa Zenta buat 1:30 petang. Sebab apa petang? Sebab malam tu kita ada satu hari ada 2 event guys. Event gempak bas 1.0 maksudnya akan 2.0 lah. So kategori dia pun bas lawak, bas cantik, bas laju, bas rare, bas detail. Rare tu macam mana? Rare tu macam jarang nampak, and then memang gempak-gempak lah. Dia memang jarang nampak juga, dia tak normal. Okay, so event ke-14 ni pada pukul 11 malam. Macam hari ni
So kiranya esok dah ni. Esok malam. So esok 1:30 ada event wajah. Okay, ini adalah event yang terakhir, event yang keempat, event auto show highlight iaitu ataupun 4x4. Semua 4x4 layak masuk. Ada kategori RM10, RM5, RM10, yang ni RM25 saja. Kategori rare, detail, lawak, unik. Real lah, real. So ini memang sebab Zenta dah banyak habis dekat Wira Design, Wira dekat Wajah, dekat Gempak Basuh. So dekat highlight ni Zenta kurangkan sikit lah modal. Sebab 4 sekali event menang hadiah berjumlah RM1. Korang rasa? Korang takkan tak sia-siakan ada 4 ni event guys. Korang boleh join lah. So kat sini maksud dia apa lupa lah. 1508 tu. Sekejap Zenta check. Okay guys, so yang baru masuk korang boleh tekan button subscribe and then follow dulu kan. Tak pun aku dah 1508. Start event password mesti 1508. So Zenta harap korang layan video ni pada awal sampai habis Kalau korang tak dapat join pun korang minta maaf sebab roomnya 20 orang saja. So Zenta harap korang support Zenta dari segi komen. Dia boleh tengok daripada awal sampai habis, tak skip iklan. Zenta harap lah yang masuk pun sama. Yang masuk tu Zenta nak minta korang support. Jangan skip video, jangan skip iklan yang masuk event. So guys, kita standby lagi 8 minit. So Zenta akan tunggu di lobby. Zenta akan stop kejap. Kita skip lah. Okay, so jam dah menunjukkan pukul 11 malam. So marilah kita start terus Kita tengok adakah laju ataupun tak laju. Sebab video Zenta post pasal event ni tak FYP pun, view berapa je. So harap tak ramai lah tak ramai kan. So orang-orang lain boleh masuk kan. So kita tengok lah. Mesti tak ramai punya, mesti sikit kan, mesti lambat kan food. Ya Allah guys. Zenta baru buat room tak sampai 10 saat dah full guys. Ini macam mana ni? Ini macam mana guys? Ini macam mana? Ini nge-lag. Okay, so sebabkan Zenta takut lag, Zenta akan menurunkan Zenta punya grafik dahulu. Takut nak. Sebab apa takut? Sekejap lagi nge-lag, takut terkeluar je. Takut terkeluar guys. Takut terkeluar pisang bye. So kita akan kumpul dekat dalam ni dulu. Okay, parking dekat sini. Dekat mana guys? Dekat sini, dekat tempat yang Zenta collab dengan WMCM dengan WEOC tu. Kita akan kumpul di sini guys. Kat sini elok. Buat elok-elok. Jangan rusuh. Nak sini. Okay guys, so Zenta macam biasa lah, nak uruskan diorang ni bukan senang. So mesti akan ada yang tak dengar cakap. So biarlah ada orang kumpul-kumpul dahulu. So geng, ramai guys kali ni 20 orang. Kita tengok siapa ada. Okay, Tanya yang masuk Tanya yang dapat masuk. Zenta minta maaf kepada yang tak dapat masuk. Zenta minta maaf yang tak dapat masuk. Sebab tangan diorang ni terlalu laju guys. Tak boleh nak buat apa. Laju sangat. Laju sangat Zenta. Macam mana dah diorang ni Saya dah tunggu daripada pukul 8 tadi. Yang tunggu daripada pukul 8 pun tak dapat masuk guys. Okay kan. So dah parking boleh keluar duduk tepi. Jauh dengan kita. Kumpul satu tempat. Lepas tu jaket. Okay, so Zenta akan lihat pemenang-pemenang start kategori tu kejap lagi. Sebab Zenta nak cinematic dulu. Mestilah orang nak tengok cinematic kan. Mestilah. So apa lagi? Sebelum nak cinematic ni, minta korang subscribe dulu guys. Layan video sampai habis, okay? Let's go.
Okay guys, so dah sampai dah dekat penghujung video di mana kita akan buat cinematic terakhir. Dia dah kumpul kat sini. Ini Zenta pun dah PM pemenang-pemenang kat sini. Kau boleh tengok Kitom, KVZ, Broski, Antus. Dia orang tu pemenang-pemenang tadi lah. Kategori unik, kategori lawak, support Zenta, macam-macam lah. So tanya kepada pemenang yang tak menang, Zenta minta maaf. Zenta minta maaf sebab ini Zenta pilih saja. Kalau tak menang, next time boleh try lagi. Zenta akan buat lagi, jangan risau. Zenta akan buat lagi. Kalau korang support video Zenta, Zenta akan buat lagi. Kalau video ni tak mencapai 10,000, Zenta tak buat lagi lah kan. Sampai 10,000 Zenta akan buat lagi lah. So macam mana nak sampai 10,000? Korang kena share dekat kawan-kawan korang yang tak main SPM tu. Korang ajak dia tengok video sekali lah. Okay guys, tu je lah. Supaya nak view banyak guys. Kiranya nak view ni banyak, and then Zenta boleh teruskan buat event macam ni. Kiranya kontes macam ni, pertandingan macam ni. So korang boleh lah cari duit tepi kan. Okay, so Zenta akan buat cinematic dahulu. Bye bye. Alright guys, so tamatlah sudah video Zenta kali ni. Event Mira Design yang pertama, event yang menggunakan wang ringgit tunai sebagai hadiah untuk hasil kerja korang daripada setiap kategori dengan RM10. So Zenta minta korang support setiap video Zenta, tengok dari awal sampai habis. Tu saja guys. Lepas tu kalau korang nak support lebih, korang boleh tekan link di bawah, join membership Zenta. Boleh masuk join group WhatsApp, boleh borak-borak dengan Zenta kan, boleh buat event dengan Zenta, boleh collab kalau join membership lah. Lepas tu kalau korang nak support lagi, boleh donate dekat Social Bus. So itu saja guys. So terima kasih kerana tengok video ni pada awal sampai habis. Zenta agak risau sangat. Jangan lupa tekan button like and follow social media Zenta yang lain di TikTok, IG. So terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi di next video. Bye bye.